Anda pernah rasa tak, setiap kali anda nak mulakan sesuatu yang baru, nak ubah tabiat, nak jadi versi diri yang lebih baik, ada satu desakan kuat untuk beritahu semua orang? Anda post di media sosial, anda umumkan pada kawan-kawan, anda cipta satu naratif tentang transformasi anda yang akan datang. Kita semua pernah buat. Budaya moden telah mengajar kita bahawa perubahan peribadi mesti disiarkan, mesti dapat like, mesti disahkan oleh orang lain untuk ia menjadi nyata. Tetapi, bagaimana jika saya beritahu anda bahawa desakan untuk mengumumkan perubahan itu sebenarnya adalah perangkap terbesar yang menghalang perubahan itu daripada berlaku? Bagaimana jika saya beritahu anda bahawa semakin senyap anda tentang evolusi anda, semakin mendalam dan kekal ia akan menjadi? Ini bukan sekadar falsafah. Ini adalah kebenaran yang disokong oleh neuroscience dan fizik kuantum. Desakan untuk mencari pengesahan luaran adalah satu petanda. Ia adalah jeritan terakhir identiti lama anda yang sedang cuba untuk terus berkuasa. Ia tahu waktunya sudah hampir tamat, jadi ia mencari sauh di dunia luar, cuba mengikat anda pada versi lama diri anda melalui pandangan dan jangkaan orang lain. Apabila anda mengumumkan, saya akan mula bersenam setiap hari, atau saya akan berhenti dari tabiat buruk ini, anda sebenarnya sedang meminta kebenaran daripada orang lain untuk berubah. Anda sedang menyerahkan kuasa anda. Transformasi sejati tidak memerlukan penonton. Ia memerlukan koheren dalaman. Ia tidak berlaku di atas pentas untuk tepukan gemuruh. Ia berlaku dalam kesunyian bilik anda pada pukul 5 pagi. Ia berlaku dalam pilihan senyap yang anda buat apabila tiada siapa yang melihat. Ia adalah satu anjakan dalaman yang begitu halus namun begitu berkuasa sehinggakan ia menyusun semula fabrik realiti anda dari dalam keluar, jauh sebelum dunia luar perasan apa-apa pun telah berubah. Jadi, tanya diri anda, adakah anda benar-benar mahu berubah? Atau anda hanya mahu dilihat sebagai seseorang yang sedang berubah? Jawapan kepada soalan ini akan menentukan takdir anda. Jadi, bagaimana perubahan yang sebenar dan berkekalan berlaku jika bukan melalui pengumuman besar-besaran? Jawapannya terletak pada satu perkataan, keheningan. Transformasi yang paling mendalam adalah satu proses yang berlaku secara senyap dan tidak dapat dilihat, seperti benih yang bercambah jauh di dalam tanah yang gelap. Anda tidak nampak ia bergelut. Anda tidak nampak ia memecahkan cangkerangnya. Anda hanya nampak hasilnya apabila pucuk pertama akhirnya menembusi permukaan tanah. Proses dalaman anda adalah sama. Apabila anda memutuskan untuk berubah, anda tidak perlu memberitahu dunia. Sebaliknya, anda perlu memberitahu medan kuantum. Dan medan kuantum tidak mendengar kata-kata anda. Ia merasakan frekuensi anda. Ia bertindak balas terhadap getaran keadaan diri anda. Di sinilah sains bertemu dengan kerohanian. Dari perspektif neuroscience, setiap kali anda belajar sesuatu yang baru atau memikirkan pemikiran yang baru, sambungan sinaptik baru terbentuk di dalam otak anda. Ini adalah peristiwa mikroskopik, satu tarian elektrik dan kimia yang berlaku sepenuhnya di dalam kegelapan tengkorak anda. Laluan neural baru ini pada mulanya sangat rapuh. Ia seperti denai kecil yang baru dibuat di dalam hutan tebal. Jika anda terus menggunakannya melalui amalan yang konsisten dan senyap, denai itu akan menjadi jalan yang jelas dan akhirnya menjadi lebuh raya. Tingkah laku baru itu menjadi automatik. Tetapi apa yang berlaku jika sebaik sahaja anda membuat denai kecil itu, anda menjemput 100 orang untuk datang melihatnya, menilainya dan memberikan pendapat mereka. Mereka akan memijak-mijaknya, mengkritiknya dan mengganggu proses pembinaannya. Tenaga anda akan tersebar. Cuba mempertahankan pilihan anda daripada keraguan mereka. Inilah yang berlaku apabila anda mengumumkan perubahan anda terlalu awal.
anda mendedahkan laluan neural anda yang baru dan rapuh kepada penghakiman luaran sebelum ia sempat menjadi stabil. Keheningan melindungi proses ini. Ia mencipta bekas tenaga yang selamat di mana identiti baru anda boleh terbentuk tanpa gangguan. Di peringkat kuantum, ia lebih mendalam. Realiti wujud sebagai lautan potensi yang tidak terhingga. Pemerhati yang koheren adalah orang yang meruntuhkan. Gelombang kemungkinan ini menjadi satu peristiwa sebenar. Perhatikan, perkataan kuncinya ialah koheren, bukan kuat atau lantang. Medan kuantum tidak bertindak balas kepada pengumuman anda. Ia bertindak balas kepada penjajaran senyap antara fikiran, perasaan dan tindakan anda. Apabila anda menjadi perubahan itu secara dalaman, alam semesta tiada pilihan lain selain mencerminkan anjakan itu secara luaran. Perubahan ini berlaku secara senyap, serta-merta, pada tahap tenaga, jauh sebelum ia dapat dilihat dengan mata kasar. Inti kepada transformasi senyap ini bukanlah tentang apa yang anda lakukan, tetapi tentang siapa anda sedang menjadi. Inilah perbezaan yang sering diabaikan. Ramai orang cuba mengubah hidup mereka dengan memaksa tindakan baru. Mereka pergi ke gym, mereka mula makan secara sihat, mereka cuba untuk lebih bersabar. Tetapi mereka melakukannya dari identiti lama mereka. Mereka adalah orang yang sama yang cemas dan tidak selamat, hanya kini melakukan tindakan yang berbeza. Ini sebabnya ia terasa seperti satu perjuangan. Ia tidak selari dengan siapa mereka di peringkat bawah sedar. Perubahan sejati dan kekal berlaku apabila anda mengubah identiti anda terlebih dahulu. Anda tidak lagi cuba untuk menjadi sihat. Anda semangat adalah orang yang sihat. Anda tidak cuba untuk menjadi kaya. Anda adalah kelimpahan itu sendiri. Anjakan ini tidak berlaku melalui pengisytiharan. Ia berlaku melalui penjelmaan dalaman. Anda perlu merasakan bagaimana rasanya menjadi versi baru diri anda itu di sini dan sekarang. Apakah perasaan yang akan anda rasai? Apakah pemikiran yang akan anda fikirkan? Bagaimana anda akan membawa diri anda? Di sinilah minda separa sedar memainkan peranan utamanya. Minda separa sedar anda mengawal 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi anda. Ia adalah satu set program yang telah direkodkan, kebanyakannya sebelum anda berumur 7 tahun. Ia tidak peduli dengan pengumuman anda di Facebook. Ia hanya bertindak balas kepada pengulangan dan emosi. Apabila anda secara senyap dan konsisten mula merasakan emosi masa depan anda sekarang, anda sedang memprogram semula sistem operasi ini. Anda sedang memasang perisian baru. Setiap kali anda memilih untuk merasakan kesyukuran dan bukannya kekurangan, walaupun keadaan luaran anda belum berubah, anda sedang membina semula otak anda. Anda sedang menghantar isyarat baru kepada badan anda dan mengajar sel-sel anda bagaimana rasanya menjadi identiti baru itu. Proses ini bersifat pribadi. Ia suci. Mendedahkannya kepada dunia luar adalah seperti membuka pintu makmal semasa satu eksperimen yang halus sedang dijalankan. Pencemaran daripada keraguan, sinis atau bahkan pujian yang tidak matang boleh mengganggu keseluruhan proses. Tenaga anda adalah aset anda yang paling berharga semasa transformasi. Jangan sebarkannya dengan mencari pengesahan. Tumpukan ia ke dalam untuk mengukuhkan identiti baru anda, sehingga ia menjadi lebih nyata daripada masa lalu anda. Sekarang mari kita masuk ke bahagian praktikal. Bagaimana anda boleh mula mengalihkan identiti anda secara senyap dan membina semula realiti anda dari dalam. Kuncinya bukan pada ritual yang rumit, tetapi pada anjakan yang mudah dan konsisten dalam keadaan diri anda. Sains telah menunjukkan kepada kita cara terpantas untuk melakukan ini. Prinsip pertama yang perlu difahami ialah
otak dan badan anda berada dalam gelung maklum, balas yang berterusan. Fikiran anda mencipta perasaan dan perasaan itu kemudiannya memberitahu otak anda untuk berfikir lebih banyak fikiran yang sepadan dengan perasaan itu. Ini adalah bagaimana kita terperangkap dalam kitaran kebimbangan, kemarahan atau rasa tidak cukup. Untuk memecahkan kitaran ini, anda perlu campur tangan pada tahap fisiologi, bukan hanya pada tahap pemikiran. Salah satu alat yang paling berkuasa dan sentiasa tersedia untuk anda ialah nafas anda. Pernafasan sedar bukan sekadar teknik relaksasi. Ia adalah alat kawalan jauh untuk sistem saraf autonomi anda. Apabila anda bernafas secara perlahan, dalam dan berirama, anda menghantar isyarat keselamatan kepada otak anda. Anda memberitahunya, saya selamat, saya berada dalam kawalan. Ini mengalihkan anda daripada sistem saraf simpatetik, lawan atau lari, kepada sistem saraf parasimpatetik, rehat dan hadam. Apabila ini berlaku, sesuatu yang ajaib bermula. Jantung anda mula berdegup dalam irama yang lebih koheren. Variability kadar jantung anda atau HRV menjadi teratur. Jantung anda menghasilkan medan elektromagnet yang 5,000 kali lebih kuat daripada medan yang dihasilkan oleh otak. Apabila jantung anda menjadi koheren, ia menghasilkan medan elektromagnet yang teratur dan kuat yang menyelimuti setiap sel dalam badan anda dan memancar keluar ke medan kuantum. Medan ini membawa maklumat. Ia membawa tanda tangan tenaga identiti baru anda. Ini adalah bahasa yang difahami oleh alam semesta. Anda tidak perlu menjerit afirmasi. Anda hanya perlu menjana keadaan koheren melalui nafas dan perasaan yang mendalam. Cuba ini sekarang. Ambil nafas dalam-dalam selama 4 saat. Tahan selama 4 saat dan hembus keluar selama 8 saat. Ulangi ini beberapa kali sambil meletakkan tangan anda di atas jantung. Fokus pada perasaan kesyukuran, penghargaan atau kasih sayang untuk sesuatu, tidak kira betapa kecilnya. Dalam beberapa minit sahaja, anda telah mengubah kimia badan anda, gelombang otak anda dan medan elektromagnet anda. Anda telah beralih daripada bertahan kepada mencipta. Lakukan ini secara senyap setiap hari. Jangan bagi tahu sesiapa. Jadikan ia ritual pribadi anda. Inilah kerja sebenar. Ini adalah bagaimana anda menjadi pemerhati yang mengubah realiti anda pada tahap kuantum. Anda tidak memaksa perubahan. Anda menjadi getaran perubahan itu dan membiarkan medan tenaga menarik pengalaman yang sepadan kepada anda melalui hukum resonance. Mari kita mendalami konsep koheren kerana ini adalah mekanisme sebenar di sebalik semua manifestasi dan transformasi peribadi. Kegagalan untuk memahami ini adalah sebab mengapa ramai orang mencuba meditasi ataupun visualisasi tetapi tidak melihat hasil yang nyata. Mereka menghantar isyarat yang bercampur aduk kepada medan kuantum. Medan kuantum tidak bertindak balas kepada apa yang anda mahu. Ia bertindak balas kepada siapa anda sedang menjadi. Koheren adalah keadaan penjajaran yang sempurna. Ia adalah apabila fikiran anda jelas tentang matlamat anda, emosi anda selaras dengan kegembiraan mencapai matlamat itu, dan badan anda berasa seolah-olah ia sudah pun berlaku. Apabila ketiga-tiga unsur ini, fikiran, emosi dan badan berada dalam harmoni, anda menghantar satu isyarat tunggal yang kuat dan jelas ke dalam medan. Bayangkan ia seperti laser. Cahaya biasa dari mentol tersebar ke semua arah. Tenaganya tidak fokus. Tetapi cahaya laser adalah koheren. Semua foton bergerak seiring, mencipta pancaran tenaga yang sangat kuat dan fokus yang boleh memotong keluli. Keadaan dalaman anda boleh menjadi seperti mentol atau seperti laser. Masalahnya ialah kebanyakan orang hidup dalam keadaan tidak koheren. Mereka mungkin meluangkan 10 minit untuk bermeditasi tentang kelimpahan,
tetapi kemudian menghabiskan 23 jam dan 50 minit berikutnya dengan rasa bimbang tentang wang, mengeluh tentang bil dan berasa cemburu dengan kejayaan orang lain. Fikiran mereka berkata kelimpahan, tetapi emosi mereka menjerit kekurangan. Badan mereka tegang dalam keadaan bertahan. Isyarat yang mereka hantar kepada medan adalah huru-hara dan bercanggah. Alam semesta keliru. Ia tidak tahu apa yang perlu dicerminkan kembali. Jadi, ia terus memberikan anda campuran pengalaman yang sama, yang sepadan dengan keadaan diri purata anda. Transformasi senyap berfungsi kerana ia membolehkan anda menumpukan seluruh tenaga anda untuk mencapai dan mengekalkan koheren. Tanpa perlu menjelaskan atau mempertahankan diri anda kepada orang lain, anda boleh menggunakan setiap saat yang terluang untuk melatih semula keadaan diri anda. Petunjuk sebenar bahawa anda telah berubah bukanlah apabila anda mendapat pekerjaan baru atau wang tambahan. Petunjuk sebenar adalah dalaman dan somatik. Ia adalah apabila pencetus lama tidak lagi memberi kesan kepada anda. Ia adalah apabila seseorang memotong anda di jalan raya dan anda tidak lagi merasakan lonjakan kemarahan. Ia adalah apabila anda melihat bil dan anda merasakan keyakinan dan bukannya ketakutan. Ia adalah apabila anda boleh mengekalkan keadaan dalaman yang tenang dan berkuasa tanpa mengira keadaan luaran. Inilah tanda bahawa anda telah memasang semula program dalaman anda. Anda telah menjadi tuan kepada persekitaran anda dan bukannya mangsanya. Dan dari ruang koheren dalaman inilah keajaiban mula berlaku di dunia luar. Peluang yang tidak dijangka muncul. Orang yang betul datang ke dalam hidup anda. Penyelesaian kepada masalah lama muncul entah dari mana. Ini bukan kebetulan. Ini adalah fizik. Medan kuantum sedang menyusun semula dirinya di sekeliling frekuensi baru anda yang stabil dan koheren. Ia tiada pilihan lain. Ia adalah hukum alam semesta sama seperti graviti. Jadi, berhenti fokus untuk mengubah dunia di luar. Fokus secara obsesif untuk mencapai koheren di dalam dan dunia di luar akan berubah sebagai kesan sampingan yang tidak dapat dielakkan. Jadi bagaimana anda mengintegrasikan amalan koheren senyap ini ke dalam kehidupan harian anda yang sibuk? Kuncinya adalah untuk berhenti melihatnya sebagai satu lagi tugas yang perlu dilakukan dan sebaliknya melihatnya sebagai cara hidup yang baru. Ia bukan tentang menambah sesuatu yang baru ke dalam jadual anda. Ia adalah tentang mengubah kualiti kesedaran anda dalam setiap saat. Mulakan dengan ritual mikro. Tetapkan peringatan pada telefon anda 3 atau 4 kali sehari. Apabila ia berbunyi, berhenti apa sahaja yang anda lakukan. Tutup mata anda jika boleh. Ambil 3 nafas perlahan yang sedar. Tanya diri anda, siapakah yang saya sedang menjadi sekarang? Adakah keadaan ini selaras dengan masa depan yang saya cipta? Dalam masa kurang dari 60 saat, anda telah mengganggu corak bawah sedar lama anda dan dengan sengaja memilih keadaan baru. Lakukan ini secara senyap. Tiada siapa perlu tahu. Ia adalah perbualan peribadi antara anda dan medan kuantum. Jadikan waktu peralihan sebagai titik utama amalan anda. Waktu peralihan adalah detik-detik di antara aktiviti. Sebaik sahaja anda bangun tidur, sebelum anda keluar dari kereta, semasa anda menunggu lift, sebelum anda memulakan mesyuarat. Dalam detik-detik ini, bukannya mencapai telefon anda secara automatik, sebaliknya capailah keadaan dalaman anda. Gunakan masa itu untuk menjana semula perasaan masa depan anda. Rasakan kesyukuran, rasakan kebebasan, rasakan keutuhan. Ini adalah latihan mental dan emosi. Anda sedang melatih badan anda untuk menjadi biasa dengan kimia masa depan anda. Satu lagi amalan yang sangat berkuasa ialah bertanya soalan yang lebih baik kepada diri sendiri.
Minda anda sentiasa cuba menjawab soalan yang anda ajukan. Jika anda bertanya, mengapa ini selalu berlaku kepada saya, otak anda akan mencari semua bukti untuk mengesahkan bahawa anda adalah mangsa. Sebaliknya, mulakan hari anda dengan bertanya secara senyap, apakah keajaiban yang mungkin berlaku untuk saya hari ini? Atau, bagaimana saya boleh menjadi penjelmaan kasih sayang dan kelimpahan hari ini? Soalan-soalan ini mengarahkan sistem pengaktifan retikular RRAS anda, penapis di dalam otak anda, untuk mula mencari peluang dan bukti yang sepadan dengan soalan-soalan itu. Ingat, ini semua adalah kerja dalaman. Ia tidak memerlukan peralatan khas. Ia tidak memerlukan pengiktirafan sesiapa. Dan ia tidak memerlukan 1 sen pun. Satu-satunya pelaburan adalah perhatian dan niat anda. Komited untuk menjadi penjaga senyap bagi keadaan dalaman anda. Jadilah sangat cemburu dengan tenaga anda. Jangan biarkan drama luaran atau pendapat orang lain mengganggu koheren anda. Semakin anda mengamalkan ini, semakin anda akan menyedari bahawa keadaan dalaman anda adalah satu-satunya perkara yang benar-benar anda miliki dan ia adalah satu-satunya perkara yang benar-benar penting. Dari tempat inilah anda mencipta segala-galanya. Apabila anda komited kepada laluan transformasi senyap ini, anda pasti akan menghadapi cabaran terbesar, keraguan. Keraguan akan datang dari satu sumber utama, identiti lama anda. Ingat, identiti lama anda mempunyai satu matlamat. Untuk terus hidup, ia akan menggunakan setiap helah yang ada untuk menarik anda kembali kepada cara berfikir dan merasa yang biasa. Ia akan berbisik di telinga anda. Ini tidak berhasil. Lihatlah, tiada apa yang berubah dalam akaun bank kau. Orang itu masih melayan kau dengan teruk. Kau hanya menipu diri sendiri. Fikiran ini akan terasa sangat nyata dan meyakinkan kerana ia disokong oleh tahun-tahun pengkondisian neural. Di sinilah pertempuran sebenar berlaku. Bukan di dunia luar, tetapi di dalam ruang antara telinga anda. Pada saat-saat ini, keheningan adalah perisai terkuat anda. Kerana anda tidak memberitahu sesiapa tentang perjalanan anda tidak perlu mempertahankan diri anda daripada keraguan mereka di samping keraguan anda sendiri. Anda boleh memberi tumpuan sepenuhnya untuk menguruskan dialog dalaman anda. Apabila keraguan muncul, jangan melawannya. Jangan berdebat dengannya. Hanya perhatikannya seolah-olah ia adalah awan yang berlalu di langit. Akui ia. Itu dia lagi program lama. Terima kasih kerana berkongsi. Dan kemudian dengan sengaja alihkan tumpuan anda kembali kepada keadaan diri yang anda pilih. Fahami ini. Realiti luaran anda adalah penunjuk yang lambat. Ia adalah cerminan pemikiran dan perasaan dominan anda dari masa lalu. Terdapat jeda masa antara apabila anda mengubah frekuensi dalaman anda dan apabila dunia fizikal mengejarnya. Jeda masa ini adalah ujian terbesar bagi iman anda. Iman dalam konteks ini bukanlah kepercayaan buta. Ia adalah keupayaan untuk mempercayai realiti masa depan yang anda boleh rasakan secara emosi lebih daripada anda mempercayai realiti semasa yang anda boleh lihat dengan deria anda. Anda mesti jatuh cinta dengan proses dalaman. Anda mesti mendapatkan kegembiraan daripada keupayaan anda untuk mengekalkan keadaan koheren tanpa mengira apa yang berlaku di sekeliling anda. Kejayaan anda tidak diukur oleh hasil luaran. Iaitu diukur oleh berapa lama anda boleh kekal dalam keadaan diri baru anda. Itulah satu-satunya metrik yang penting. Apabila anda terus bertahan dalam keheningan, sesuatu yang luar biasa berlaku. Anda mula membina apa yang dipanggil oleh ahli neuroscience sebagai jisim neural. Identiti baru anda yang pada mulanya hanyalah satu idea yang rapuh, mula mempunyai asas neurologi yang sebenar di dalam otak anda. Ia menjadi semakin kuat dan lebih berpengaruh. Pada satu ketika, ia akan mencapai titik genting.
jisim neural identity baru anda akan menjadi lebih besar daripada jisim neural identity lama anda. Pada ketika itulah anjakan itu menjadi kekal. Anda tidak lagi perlu cuba untuk menjadi orang itu. Anda adalah orang itu. Ia adalah keadaan lalai anda. Dan apabila identiti anda telah benar-benar berubah di peringkat dalaman, realiti luaran tiada pilihan lain selain menurutinya. Ia adalah hukum. Jangan berputus asa 5 minit sebelum keajaiban berlaku. Percayai proses yang tidak kelihatan. Lakukan kerja dalaman secara senyap dan konsisten. Dan bersedialah untuk terpegun dengan bagaimana alam semesta menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan siapa anda telah menjadi. Kita telah sampai ke penghujung perbincangan kita, tetapi ini sebenarnya hanyalah permulaan perjalanan anda. Mesej utama yang saya ingin anda bawa pulang hari ini adalah ini. Kuasa terbesar anda terletak pada keheningan anda. Di dalam dunia yang bising yang menuntut anda untuk sentiasa menyiarkan, berkongsi dan mencari pengesahan, tindakan yang paling radikal dan berkuasa yang boleh anda ambil adalah untuk berundur ke dalam dan melakukan kerja secara senyap. Berhenti memberitahu orang ramai tentang rancangan anda. Sebaliknya, tunjukkan kepada mereka dengan hasil anda, tetapi lepaskan juga kebergantungan pada hasil itu. Jatuh cinta dengan proses menjadi versi tertinggi diri anda dalam setiap saat, tanpa mengira sama ada sesiapa melihat atau tidak. Pengesahan sebenar yang anda cari tidak akan datang dari komen di media sosial atau pujian daripada rakan-rakan. Ia datang dari perasaan dalaman yang mendalam tentang keutuhan dan kuasa. Ia datang apabila anda menyedari bahawa anda tidak lagi bertindak balas terhadap dunia. Dunia kini bertindak balas terhadap anda. Transformasi sejati bukanlah peristiwa sekali sahaja yang anda umumkan dengan megah. Ia adalah satu siri pilihan senyap yang tidak terkira banyaknya yang dibuat dari semasa ke semasa. Ia adalah memilih untuk bernafas daripada bertindak balas. Ia adalah memilih kesyukuran daripada mengeluh. Ia adalah memilih untuk merasakan kelimpahan apabila akaun bank anda mengatakan sebaliknya. Setiap pilihan senyap ini adalah satu undi untuk masa depan anda. Setiap saat anda mengekalkan koheren dalaman, anda sedang menarik masa depan itu ke arah anda dengan kelajuan yang dipercepatkan. Oleh itu, panggilan saya kepada anda hari ini adalah mudah. Tetapi tidak semestinya mudah. Buat komitmen kepada diri sendiri di sini dan sekarang. Komitmen untuk menghentikan ketagihan kepada pengiktirafan luaran. Komitmen untuk menjadi arkitek senyap bagi realiti anda. Pilih satu ritual senyap seperti pernafasan sedar dan amalkannya setiap hari seolah-olah hidup anda bergantung padanya. Kerana pada tahap tenaga memang begitu. Apabila anda rasa ingin memberitahu seseorang tentang kemajuan anda, tahan diri anda. Sebaliknya, ambil tenaga itu dan salurkan kembali ke dalam amalan anda. Jadikan ia lebih kuat. Percayalah bahawa medan kuantum adalah penonton terbaik anda. Ia melihat setiap anjakan dalaman anda. Ia merekodkan setiap saat koheren anda. Dan ia akan membalas dengan ketepatan dan kemurahan hati yang akan membuatkan anda kagum. Hayati misteri proses yang tidak kelihatan ini. Berjalanlah dengan pengetahuan senyap bahawa anda sedang membina semula dunia anda dari dalam keluar. Jadilah perubahan itu, jangan umumkannya. Kerana pada akhirnya, realiti anda akan menjadi pengumuman yang paling kuat sekali.